dilakukan oleh Indra Putra sebentar tadi, cuba mengatur gerak. Sekarang ini ada asakan dari belakang yang dilakukan oleh pemain PDRM. Percuma dari luar kotak penalti. Satu jarak yang cukup selesa, gol. Minit yang ke-30. Dan kita boleh nampak Indra membuat satu tendangan free kick rendah untuk mengelirkan penjaga pasukan PDRM, dan bola itu cukup laju dan ini memberi satu petanda pasukan Kelantan juga ingin mencari 3 mata yang berharga pada malam ini. Kita lihat walaupun benteng di panel, tetapi dia bersama-sama dengan Konate di barisan pertahanan, tetapi datang semula PDRM sekali lagi cuba menggerakkan serangan mereka. Ini ada satu ruang yang baik bagi Golema. Gol yang terbuka, itu dia jaringan gol penyamaan apabila percubaan yang pertama kedudukan. Ya, pujian harus diberikan kepada De Paula kerana beliau membuat larian daripada 2 pemain pertahanan pasukan Kelantan dan membuat satu tendangan grounder papus yang padu dan berjaya ditepis oleh Khairul Fahmi, tetapi bola fumble dan Fakrul Aiman tidak mengambil masa yang lama untuk mencuri peluang untuk menjadikan gol pertama untuk pasukan PDRM pada malam ini. Jadi perlawanannya kemas memberi peluang sekarang ini kepada pasukan Kelantan untuk menggerakkan serangan. Apakah Ilioski boleh melakukan sesuatu? Itu dia gol. Dalam situasi yang tidak dijangkakan, Ilioski sendiri pun tersenyum dengan percubaan itu, walaupun sebenarnya berjaya ditambah. Saya ini adalah faktor nasib tetapi bukan dengan gerakan kerana gerakan daripada pemain-pemain pasukan Kelantan, terutama sekali daripada Indra dan juga Ilioski nampak Wan Zek Haikal membuat lorongan untuk Ilioski nampak baik tetapi penjaga gol PDRM seharusnya menyalahkan diri beliau sendiri kerana gagal menangkap dengan kemas percubaan yang saya rasa tidak begitu laju, tetapi mungkin beliau pemain yang kita lihat di sana, dan itu dia tiupan whistle penamat daripada pengadil, iaitu Malaysia yang akan datang. Okey, jadi jaringan minit ke